Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Percuma e-buku Minda Melayu Akai AI. Kecerdikan IQ dan kesaktian sebuah bangsa dan ketamadunan yang amat tua dan langka ini yang hilang. Dan juga isu tauhid atau Sa yang telah dirosakkan. Punah ranah sejak zaman penjajahan terdahulu. Bagi yang berminat boleh PM ataupun mesej nombor telefon di TikTok. Nanti saya akan berikan PDF kepada nombor telefon yang WhatsApp saya dan juga grup Telegram yang ada di dalam naskah tersebut. Tujuan utama Minda Melayu ataupun e-book yang percuma ini adalah bagi memaparkan akan satu konsep rahsia tauhid pada kata kunci dan galang gantinya seorang Melayu di dalam bahasa jiwa bangsa. Daripada konteks cahaya mata. Anak-anak Melayu digelar sebagai cahaya mata. Dan juga samudera alam pemikiran Melayu yang telah dirosakkan sejak zaman berzaman. Langkah pertama untuk menjadi Melayu dan juga ID ataupun kata kunci kad pengenalan Melayu itu yang sebenarnya. Lantas pada hari ini kita dapati iaitu sejak zaman berzaman orang Melayu, bangsa kita, kaum kita telah menguasai samudera seluruh muka bumi. Di bidang persenjataan, di bidang molding. Baru ini saya ada berbincang dengan salah seorang waris Perak lama. Dia mengatakan akan suatu jumlah molding meriam atau senjata Melayu pada suatu skala yang besar. InsyaAllah dalam waktu terdekat, saya akan interview dan mendapatkan maklumat yang lebih sahih dan tepat di dalam kesinambungannya. Kecerdikan IQ, engineering, arkitek, bahasa, persilatan, pawang. Sebuah budaya minda dan kosmologi yang telah hilang ditelan di zaman. Jadi, sila PM menambah di profil TikTok ataupun pada description di YT. Saya akan berikan naskah ini percuma sebagai pembuka kata dan memecahkan tempurung sisa penjajahan. Baik, kita akan pergi kepada kandungan naskah tersebut sebentar. Jadi, di hadapan kita ini adalah beberapa pembuka kata. Ada link Telegram. Kandungan dia saya bagi kepada 3 kandungan bahagian yang ringkas untuk e-book percuma ini. Jadi, kesan penjajahan, programming, percaturan dan dunia intelek, ciptaan penjajah serta menara gading mereka. Kehancurannya The Rite of Passage, sebuah tamadun Melayu yang tua. Apakah itu Rite of Passage? Rite of Passage di mana telah saya maklumkan di dalam kajian dan juga seramik tua. Pemakanan, peringatan seperti circle. Dunia Melayu, kosmologi Melayu daripada rumah, seni bina rumah Melayu, pinggan mangkuk, pakaian sepersalinan, ianya mempunyai suatu kefahaman yang amat unik yang tidak ada pada peradaban dan tamadun-tamadun manusia lain di muka bumi. Jadi, the rite of passage daripada mula kita selaku orang Melayu, ketika kita di dalam perut, ketika disahkan anak Melayu tadi akan zahir dan hidup di dalam rahimnya Bonda Melayu, maka dinamakan cahaya mata
akan lahir dan zahirnya cahaya mata Melayu. Tiadalah dikembalikan kedudukan sebenarnya sebuah bangsa, maka pada hari ini rosaknya hierarki bangsa kita. Salah langkah, salah definasi, maka minda Melayu tidak ada tapak, framework dan suatu landasan seperti mana yang ada pada leluhur dan datuk nenek kita yang telah menjadikan bangsa Melayu ini sebuah bangsa yang amat kuat, sebuah bangsa yang serba-serbi. Orang Melayu bukan saja berkeris. Orang Melayu ada senapang, orang Melayu ada sniper, orang Melayu ada senapang angin. Orang Melayu tak saja pakai tombak. Kita juga ada baju besi. Kita juga ada kain cindai yang takluk peluru. Kita juga ada ilmu pawang. Kita juga ada kekebalan. Ilmu Melayu itu serba-serbi. Mengenali jantan dan betina dan kembali ke pangkal jalan. Lantas pada hari ini, ketika dunia ini dipenuhi dengan hasad dengki, di tanah Melayu, rasuah bermaharajalela. Kegiatan merompak hasil bumi, melanun, jurang ketidakadilan, perampasan tanah rizab Melayu, hak-hak istimewa orang Melayu tidak terbela dan terjaga. Orang Melayu takut bersuara. Orang Melayu sudah lagi tidak dipandang mulia hatta di bumi sendiri. Di manakah rosaknya bangsa ini? Kenapa usai dikatakan merdekanya bangsa ini, pembangunan modal insan, pembangunan atau dikembalikan bangsa ini kepada kedudukannya yang sebelum ini. Maka semuanya ini ada di dalam naskah-naskah percuma yang akan saya keluarkan di dalam bentuk berkala. 1000 langkah perjalanan ke depan. Hala tuju seorang Melayu. Langkah pertama amat penting. Salahnya langkah, maka sesatlah anak-anak bangsa di hujung jalan. Maka di dalam kita hidup pada pagi ini, ketika dunia ini dipenuhi dengan kegelapan yang meraja, ketika bangsa ini gagal bersatu, bangsa ini gagal menemui jalan kembali atau jalan yang lurus, maka retak dan pecah 1000-lah bangsa ini. Maka saya bermohon bagi anak-anak bangsa dan sidang pendengar yang mahu berkorban, berjuang dan menyatu padu dan kembali kepada keluarga cahaya Melayu. Maka sebentar lagi saya akan bacakan kandungan naskah percuma ini satu persatu. Dan bagi mereka yang berminat, sila PM ya. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.